Apa risiko jika kita beli emas atas tangan orang? Ramai yang nak cepat, nak mudah dan nak jimat. Tapi realitinya, emas yang dibeli berdepan dengan risiko yang besar. Daripada kemungkinan kita ditipu, kita mungkin terbeli emas yang telah disenarai hitamkan, sama ada emas curi ataupun hasil rompakan. Setiap emas keluaran Public Gold ada nombor siri yang unik dengan sijil ketulinannya. Jika kita tersalah beli emas yang pernah dilaporkan sebagai barang curi, ia boleh jadi kes polis. Lebih bahaya jika kita dituduh bersubahat dalam jenayah. Persoalannya, bolehkah kita periksa sama ada emas yang kita beli pada orang luar tu bukan emas curi? Jawapannya, tak sama sekali. Sebab itulah lebih baik kita beli emasnya pada syarikat dipercayai dan bereputasi tinggi. Dekat Public Gold, setiap transaksi mewajibkan pengesahan identiti pembeli. Emas akan dihantar oleh pos penginsuran ataupun diambil terus dekat cawangan Public Gold melalui appointment yang kita buat. SOP yang ketat ni lah melindungi kita pada risiko undang-undang dan memastikan emas yang kita miliki tu sah sepenuhnya. Jadi jangan rasa terbeban apabila kita beli emas dengan Public Gold yang perlu daftarkan nama, sahkan IC ataupun pasport. Semua itu adalah polisi untuk lindungi hak kita sebagai seorang pengguna dan memastikan kita beli emas ni sah di sisi undang-undang. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi barang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk visa bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.